Ramai yang kata Jaguar nazak sebab logo baru depa, model pakai baju berwarna-warni dan juga Type 00 yang nampak macam kereta daripada planet lain. Depa tak mau jual dekat orang dekat bumi tapi depa nak jual dekat orang dekat planet lain. Benda tu adalah simptom kegagalan awal Jaguar. Sebenarnya Jaguar ni dia dah lama dah masuk ICU tapi mungkin orang lain tak nampak. Jaguar dah tak mau bersaing dengan jenama premium yang mainstream macam BMW ataupun Mercedes. Depa nak fokus kepada ultra luxury brand macam Bentley. Dari situlah depa lahirkan Jaguar Type 00 konsep. Depa saja nak buang brand lama Jaguar. Depa nak tunjuk bahawa sekarang Jaguar ni dah ultra luxury. Type 00 pula bukan kereta untuk dijual. Benda ni cuma konsep depa je nak tunjuk yang this is the future for Jaguar. Dekat sini masalah besar muncul. Pelanggan lama rasa macam depa ditinggalkan, tapi sebenarnya memang depa ditinggalkan pun. Sedangkan pelanggan baru belum tentu sanggup nak bayar kat hampa weh. So ni masalah Jaguar. Dia masalah no man's land. Selepas kontroversi Type 00, Jaguar lah ni tengah buktikan semua EV production depa yang dibangunkan tu akan berjaya. Dan depa nak tunjuk bahawa bukan sekadar logo cantik, kereta tu mestilah hebat dan boleh dipercayai dan membuatkan orang yang depa targeted yang baru nak beli brand depa. Dan ramai sangat skeptical bila keluar Type 00 konsep dan masih lagi skeptical termasuk aku. Kalau berjaya comeback Jaguar ni, benda ni merupakan storytelling yang paling berani dalam industri kereta lah. Tapi kalau gagal, Jaguar dia bukan sekadar hilang pelanggan lama, tapi depa mungkin hilang identiti depa yang dah depa dibina hampir 100 tahun disebabkan mengejar sesuatu yang depa sendiri pun tak berjaya sampai lah.